Lampu solar model ni harga dia bajet. Jadi kalau korang nak repeat banyak biji, yang ni baloi. Saya dah repeat banyak biji. Saya dah pasang dekat banyak tempat. Sesuai untuk korang pasang dekat mana-mana. Sebab lampu ni mudah untuk gantung dan boleh adjust dia punya angle. Saya letak dekat tepi bengkel macam ni pun boleh. Letak bawah garas kereta pun boleh. Lampu ni walaupun harga dia bajet, tapi cahaya dia ni terang. Dia boleh nyala dari maghrib sampai subuh dengan terang. Pakai lampu ni korang tak perlu risau. Hari-hari dia akan nyala dengan automatik. Siang dia cas guna cahaya matahari. Malam dia akan nyala dengan sendiri. Korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Dia akan nyala dengan automatik. Tak payah susah payah untuk on off dia punya switch. Yang best pasal lampu solar ni, walaupun hari-hari pasang, korang tak perlu nak bayar bil elektrik. Sebab dia cas guna cahaya matahari dekat panel solar bahagian sini. Yang ni lampu solar yang sangat sesuai untuk korang pasang dekat rumah, boleh pasang dekat kebun dan boleh pasang dekat tepi laman rumah. Yang model ni walaupun dia boleh nyala terang, tapi harga dia bajet. Kalau korang nak pasang lampu solar banyak, korang boleh pakai yang model ni. Sebab starting cost dia ni tak tinggi sangat. Yang model ni jenis pakai reflektor dekat bahagian dalam. Sebab tu cahaya dia ni lebih terang. Dan kalau korang beli watt yang paling besar, korang dapat lampu LED banyak dekat bahagian dalam tu. Jadi waktu malam cahaya dia tu lebih terang. Yang model ni dia pakai bateri saiz besar tau. Jadi dia boleh simpan tenaga untuk bagi nyala terang sepanjang malam. Bateri besar macam ni baru baloi. Baru dia boleh nyala dari maghrib sampai subuh. Yang ni panel solar dia ni. Yang ni saiz 35cm kali 35cm. Panel pula jenis model baru yang lebih perform berbanding panel model lama. Jenis monokristalin. Dan dia lebih perform waktu mendung. Jadi korang jangan risau. Sekarang ni panel model baru ni walaupun waktu mendung dia tetap boleh generate tenaga untuk bagi lampu ni nyala. Jadi pasang lampu solar walaupun musim hujan, lampu ni tetap nyala. Model ni dia ada sensor juga. Kalau korang tak nak pakai sensor, lampu ni akan terus nyala terang sepanjang malam. Kalau korang pakai mode sensor, dia akan nyala malap. Dia akan nyala dalam mode standby. Dia akan nyala terang kalau detect ada pergerakan dekat bahagian bawah lampu sini. Jadi kalau korang nak pasang dekat tepi rumah, kalau detect ada pergerakan, lampu ni akan terus nyala. Mudah untuk korang pantau ada pergerakan ke tak. Tapi lampu saya ni semua saya tak pakai mode sensor. Sebab saya nak biar lampu ni nyala terang sepanjang malam. Barulah lebih cerah. Jadi kalau korang tinggal rumah waktu malam, bila balik waktu lewat malam, lampu pun cerah macam ni, baru lebih selamat untuk masuk ke dalam rumah. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, harga bajet tapi lampu nyala terang sepanjang malam, korang boleh cek model ni. Kalau korang nak pasang terus banyak-banyak pun, modal starting dia ni tak mahal sangat. Jadi korang boleh cek dekat link video.